Tuan-tuan nak tengok tanda-tanda ahli syurga? Ada tanda-tanda ni, insya-Allah ahli syurga. Antara tanda yang banyak saya tengok ahli syurga ni, antaranya satu, ibadah dia lebih banyak daripada kerja merapu dia. Ibadahnya lebih banyak daripada buang masa dia. Hak ni ciri ahli syurga. Bakal ahli syurga ni tuan-tuan, hidup dia banyak dipenuhi dengan ibadah. Tuan-tuan, dalam masjid ni, termasuk semua hak dengar ni, dalam rakaman ke, live ke, dia tahu hidup dia lebih banyak ibadah ataupun lebih banyak benda sia-sia yang dia buat. Dia tahu. Tiap-tiap orang, termasuk saya yang bercakap, kita tahu sehari 24 jam yang Allah bagi kepada kita, apakah lebih banyak maksiat dan benda kosong yang kita lakukan, ataupun apakah lebih banyak ibadah dan kebaikan yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita koreksi diri, kita tengok alhamdulillah, dalam sehari banyak ibadah yang kita buat, insya-Allah ada ciri ahli syurga.